Assalamualaikum sahabat semua, apa khabar? Mudah-mudahan sihat semuanya. Kita berjumpa lagi di channel Masakan Noriana. Okay, saya nak sharekan resipi masak kari daging. Ni saya nak masak kari daging pekat je. Okay, ni bahan-bahannya. Bawang merah 9 biji, bawang putih 5 biji, daun kari saya masuk dalam 5 tangkai daun kari. Bunga lawang 3 potong ya. Serbuk cili, ayam asam jawa. Ni 3 sudu berisik, 2 sudu lada kering ya. Ni daging dia siap rebus, 1,5 kilo daging ya. Saya masukkan ni rempah kari daging adabi ya. Masuklah santannya. Okey, bawang ni saya hiri je. Bawang halia, bawang putih saya hiri. Okey, kita hiri bawang ni dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak sedap lagi kawan, blenderkan lagi bawang besar dalam 2 biji ke 1 biji. Lagi pekatkan kuah ya. Ni saya masak simple je. Saya semua ni hiri je bawang semua. Halia pun saya hiri ni. Halia yang memanjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kita tumis bahan yang hiri tadi ya. Ni saya gunakan bunga lawang 3 kutu bunga lawang ya. Kita masukkan yang bahagian kita hiri ya. Ini dulu. Ni saya masukkan ni daun kari ya. Sekarang ni kita boleh masuk lada kering blender ya. Ni bawang dah kekuningan ya, masuk lada kering. Lada kering blender 2 sudu je ya. Okay, kita boleh masuk repahnya. Repah saya dah siap basuh kan. Saya campur sekali dengan kerisik, dengan serbuk cili dengan repah kari. Okay, tumisan dah pecah minyak ni, dah garing ya tumisannya. Kita boleh masuk santan ya. Okay, kita masukkan santan. Lagi santan regak dulu, lepas tu kita masuk daging ya. Okay, saya masuk air asam jawa ya. Sekali kita kacau ya. Tapi berkeluar kat bawah tu ya. Okay. Okey, dia pun dah pecah minyak ni. Kita boleh masuk daging ya.
Ini saya masuk ke garam ya. Okey. Rasa 1 sudu. Masukkan gula 1 sudu ya. Ni saya masukkan air busar daging sikit ya. Adalah 1 cawan. Kita bagi dia mendidih api kecil je. Bagi daging ni masak. Ditumpuk ya. Saya masukkan 3 biji lada besar ya. Tahu macam gini ya, nak masak apa? Nak masak kari kuah pekak ya. Okey, sahabat semua, alhamdulillah dah siap je. Resipi simple je. Masak daging ni, masak daging kuah pekak ya. Tapi simple, memang sedap lah masak cara macam gini sekali ya. Kuah pekak. Assalamualaikum sahabat semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen di channel Masakan Nurjana. Okey, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih pada sahabat semua yang sudah menonton di channel Masakan Nurjana. Terima kasih banyak-banyak. Moga dimurahkan rezeki semua. Amin. Rabbana alamin.